Kalau Asiana ada buat open day, tolonglah datang. Aku dah interview tuan rumah, so sekarang aku nak interview pengantin. Tengok apa feedback dia tentang Asiana. So jom ikut saya. Hai. Assalamualaikum. Nama siapa bang? Hafiz. Hafiz nama? Isha. Okay, saya nak tanya beberapa soalan boleh? Beberapa sekali macam mana you kenal each other? Daripada sekolah, Siapa yang try siapa dulu? saya lah kena mengalah sebagai lelaki, saya try dia lah. Alhamdulillah. So first impression bila tengok pelamin macam mana? Sebab apa? Ada saya pernah bawa seorang datang tengok pelamin. Dia terus jadi dia keras macam tu. So awak macam mana? Sama, saya macam mungkin macam tu juga. Oh, macam tu macam mamu. Bila tanya pelamin out of 10 dah bagi berapa? 11. Boy lebihnya. Okay, so dari segi makanan macam mana? Apa your punya favourite food? Sangat-sangat sedap. Makanan berapa daripada 10 dah bagi berapa? 10. Oh, itu tak 11. Okay, so last question daripada saya. Apa pendapat awak kepada mereka yang tengah mencari Dewan Asiana? Kalau Asiana ada buat open day, tolonglah datang. Sebab memang banyak package-package yang murah, package-package yang all in one, semua dah lengkap. Lagi-lagi Dewan dekat Tun Raha Grand Hall ni sangat-sangat cantik. Perlu membantu permintaan awak akan dilayan. Jangan risau. Okay, juga saya dengar feedback daripada pengantin kita. So insyaAllah, Alhamdulillah, saya doakan anda semua semoga kekalkan anak cucu.